Makcik sedih lah hari ni. Ada yang cakap makcik lupa daratan, lupa asal-usul sebab tak cakap Kelantan. Ada juga yang komen, Sabri Yunus tu berlakon bertahun dah cakap Kelantan, ramai je faham. Betul, ramai faham. Tapi bukan semua orang faham kan? Kita tak mampu puaskan hati semua orang. Bermain laman sosial ni, hati kena kering. Setiap inci orang perhati, tunggu cari salah kita dan kecam. Betul tak? Makcik pun ada kekurangan sebab kita manusia, bukan semua perfect. Tak apalah, orang nak cakap apa pun, biarkan. Yang penting makcik bersyukur sangat sebab ramai follow, ramai support, ramai doakan, ramai yang dah tahu kilang asli ni dan datang beli kat sini. Terima kasih sangat-sangat sebab percaya dan sayang makcik walaupun makcik bukan sempurna. Yang komen baik-baik, yang like, yang share, yang doa, semoga rezeki awak semua luas macam aiskrim kita dalam freezer tu, penuh tak muat. Yang masih sudi nak tengok proses pembuatan aiskrim, follow tau.